Assalamualaikum, selamat pagi. Welcome to channel Zelana Auto. Hari ni saya nak cerita sikit. Hari ni kita ada sebuah Azia baru dan datang servis minyak hitam. So kita cek balik. Minyak gearbox dia tak pernah tukar lagi. Sepatutnya minyak gearbox dia 20,000, auto filter dia 40,000 untuk kita biasa lah. So kita boleh tengok lah auto filter dia sekarang. Disebabkan set minyak gearbox 1000 km ataupun auto filter 1000 km baru tukar, kita tengok efek dia sekarang. Jom. Sekarang ni keadaan terkini lah dia punya auto filter dia. Kita boleh tengok. Kita boleh tengok abuk dia. Kat sini kita tengok hitam. Daripada warna kuning atau bersih, dia jadi hitam macam ni. Dengan dia punya magnet ni yang untuk lekat abuk besi, steel belt dia. Tengok. Nampak? Ini lama-lama tiap gearbox. Sebab apa? Takut abuk besi ni dia sumbat-sumbat dekat area kelas dia, kat kit-kit dalam gearbox dia. Sebab untuk model Azia Pro 2 yang baru ni, dia tak sama macam BIOS baru, Balefire, Istima Alphard. Dia punya stick. Dia tak perlu macam bleeding kat bawah, ada nut tak payah. Dia ada stick kat atas. Tu panggil untuk Pro 2 ni DCVT. Model yang sama macam Azia ni, Arus, Atiba, Myvi baru. Kita boleh tengok dipstick dia. Dipstick dia terletak dekat sini. Dia contoh kita berhadapan dengan gearbox ni, kita nampak. Ni stick dia kat sini. Ni stick dia. Ni stick dia. Nampak? Dia macam kita biasa yang pakai stick. Dia ada satu untuk panas minimum, dua atas sikit maksimum. Nampak? Kebanyakan CVT dia kena ada nut tepi, bawah bleeding, ada straw. Macam model-model Pro 2 baru ni, kebanyakan dia pakai stick atas. Dia ngam-ngam kat sini. Satu kotak filter dah isi 4 liter. Kita running dulu, running dalam 10 minit. Running baru kita check stick. Ada saya cakap tadi, stick dia dekat sini. Tarik je. Tarik. So kita ambil kain bersih. Kita boleh tengok pastikan paras ni. Okay, so kita dah lap. Masukkan. Tarik. Nampak? Dengar-ngam. Ni dia baru dapat bersih sikit minyaknya berbanding dengan sebelum ni. Sebelum ni kita boleh tengok lah minyak dia terlalu kotor. Nampak? Sebabnya dia warna merah-merah, merah cair. Sebab bukan apa, kereta ni baru mileage 50,000 minyak dah hitam macam ni. Kita boleh tengok mileage dia. Ni mileage dia. Tu pentingnya lah servis berkala untuk kita gearbox. Gearbox lagi-lagi kita baru ni, kita untuk Pro 2 ni jalan bel lagi manja. Okay, so untuk Azia kita Pro 2 sekarang, untuk CVT dia pakai minyak ni lah, CVT Fuel FT. Ni untuk yang jalan CVT lah, yang gearbox dia. Okay, so tu pentingnya lah penukar auto filter. Nampak macam remeh, tapi bila kita tak ikut mileage dia, habis efek satu gearbox semua. Untuk kita baru pakai likat yang nipis lah, 020, lubrate fully synthetic. Lepas tu minyak Pro 2 DCVT. Okay, so tu je lah ilmunya. Sebesar sedikit saya boleh berkongsi. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share. Nak servis ke apa boleh Roger Combo Bos Zelan kita dekat page. Okay, itu sajalah. Assalamualaikum. Bye bye.